Okey para pelajar, hari ini cikgu akan ceritakan tentang satu tempat yang boleh menandingi kesejukan di seluruh tempat di dunia, iaitu Antartika. Dah sampai pun cikgu ke Antartika ni. Pada mulanya, Antartika berasal daripada satu perkataan Greek, Antartikis, yang bermaksud bertentangan dengan Arktik. Untuk pengetahuan para pelajar, Antartika merupakan benua kelima terbesar di dunia selain benua Asia, benua Afrika dan benua Amerika. Suhu di Antartika boleh mencapai serendah negatif 90 darjah Celsius dan setinggi 15 darjah Celsius. Angin selaju 320 km sejam berkontribusi dengan cuaca iklim yang dingin. Antartika yang terletak di bahagian kutub bererti menerima sinar matahari yang terlalu singkat dalam setahun. Penjelajahan semua saintis untuk mengkaji keunikan Antartika hanya bermula pada tahun 1990-an. Terdapat pelbagai spesies flora dan fauna yang boleh dijumpai di Antartika. Polar bear tak ada kat Antartika. Polar bear kat benua Arktik. Penguin baru ada. Terdapat 6 spesies penguin di Antartika. Dan yang paling terbesar ialah The Emperor Penguin. The Emperor Penguin akan berhijrah ke Antartika pada musim mengawan. Agak-agak awak lah. Ada tak serangga yang boleh hidup di Antartika? Ada sebenarnya. Serangga yang dinamakan Belgica Antarctica yang mempunyai saiz setengah inci merupakan satu-satunya serangga yang boleh hidup di Antartika. Jika 90% ais di permukaan Antartika cair, ia akan menggantikan 3/4 sumber air manusia di bumi. Puncak tertinggi gunung Antartika ialah Vinson Massif dengan ketinggian 4,897 meter. Cikgu, apa kepentingan kita belajar benda ni, cikgu? Kanlah kita belajar benda ni saja-saja je. Sebenarnya macam ni. Antartika dikatakan paksi kepada pembentukan sejarah awal benua. Menurut ahli-ahli geologi, sekitar 360 juta tahun lalu, daratan bumi ini sebenarnya bersatu di sekitar kutub selatan. Satu daratan yang disebut Pangaeus kemudian terpecah dua menjadi Laurasia dan Gondwana. Seterusnya, kedua-duanya ini terurai dan menjadi benua-benua dan pulau-pulau yang kini tersebar mengelilingi bumi. Sepanjang usaha manusia mengkaji kutub selatan ini, ia telah mengorbankan banyak nyawa. Sejak lebih 45 tahun lalu, lebih 200 ilmuwan dan saintis yang menjalankan penyelidikan di benua ini terkorban kerana suhu sejuknya yang melampau. Saintis perlu mendapatkan sampel ais untuk mengkaji rahsia Antartika. Sampel ais yang dikenali sebagai umpulur ais yang berbentuk silinder menyediakan maklumat berguna tentang sesuatu perkara yang berlaku sejak berpuluh-puluh ribu tahun dahulu seperti cuaca dan iklim dunia di benua Antartika. Liputan ais di Antartika dan Arktik adalah pengimbang dasar bumi yang amat panas. Kombinasi dalam bumi yang panas dan luaran bumi yang sejuk adalah rahsia keseimbangan tekanan semula jadi alam yang mengawal graviti dan pergerakan bumi pada paksinya. Salam hormat dan salam satu Malaysia. Bersama saya dalam Buletin Antartika Edisi Khas. Penemuan meteorit terbesar di Antartika pada akhir Januari yang lalu. Sekumpulan ahli penyelidikan telah menemui meteorit sebesar 18 kg di Antartika. Menurut Vincent Debate, ia adalah meteorit terbesar yang pernah dijumpai di Antartika sepanjang tempoh 25 tahun. Saiznya yang besar membolehkan ia dilihat melalui jarak 50 km. Meteorit terbesar itu sekarang berada di Jepun untuk melalui proses pencairan khas. Kita beralih pula kepada berita penemuan pelbagai spesies fauna yang terdapat di Antartika baru-baru ini. Antaranya ialah penemuan laba-laba laut yang berukuran 9.6 inci. Seterusnya, penemuan tapak Sulaiman yang berukuran 24 inci. Ia merupakan tapak Sulaiman gergasi yang terdapat di lautan Antartika.
Penemuan sekumpulan ikan dipanggil ice fish yang tidak mempunyai pigmen hemoglobin tetapi mempunyai glycoprotein yang berfungsi sebagai ejen untuk mendapatkan oksigen di lautan Antartika. Terbaru, penemuan spesies baru yang kelihatan seperti udang dan dapat dilihat melalui kedalaman 980 meter dari permukaan ais. Spesies ini disebut Amphipoda dan pertama kali ditemukan pada tahun 2004 oleh kapal penelitian Tenggaro Antartika. Para pengkaji telah menjumpai Amphipoda ketika mereka cuba menggali permukaan ais sedalam yang boleh. Berita diakhiri dengan kisah penemuan tasik yang tidak membeku di Kutub Selatan. Para saintis berkata, hal ini disebabkan pencampuran antara suhu dan tekanan atmosfera. Menurut mereka, di kawasan Kutub Selatan, air laut pada kedalaman 500 meter tidak bersentuhan dengan udara yang dingin, maka suhu air lebih tinggi dari suhu permukaan. Sekian sahaja daripada saya dari Bilik Buletin Antartika edisi khas. Salam hormat dan salam satu Malaysia. Cikgu, tapi kan apa peranan saya sebagai remaja zaman sekarang dengan negara kita terhadap Antartika ini? Betul awak nak tahu? Sebagai generasi muda, kita perlulah meneruskan kajian para saintis terdahulu dengan lebih mendalam lagi bagi meningkatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah dunia dan geografi. Generasi muda juga perlulah memelihara alam sekitar, flora dan fauna daripada terus tercemar. Selain itu, generasi muda perlulah mengambil tahu tentang isu-isu semasa yang berlaku di seluruh dunia. Sebagai generasi muda yang terlalu sibuk meniti arus modernisasi, kita perlulah tidak melakukan aktiviti yang boleh membawa kepada pencemaran seperti pencairan ais di Antartika. James Cook pernah berkata, saya berani mengaku bahawa dunia akan mendapat faedah daripadanya. Justru, pihak bertanggungjawab perlulah memberi pendedahan kepada orang ramai dengan mempergiatkan lagi usaha seperti pelancaran buku-buku ilmiah tentang Antartika. Sebagai tamsilan, Tun Dr. Mahathir telah melancarkan sebuah buku yang berjudul Antartika, Malaysia Journey to the Ice. Tanggal 21 November 2011 menjadi detik penting bagi kita rakyat Malaysia apabila Sultan Mizan tiba di benua selatan itu dengan pesawat khas C-17 Globemaster Tentera Udara Amerika yang mendarat di lapangan ais Pegasus, sebuah lapangan terbang yang dibina di atas lautan ais yang beku. Kegarahan Malaysia untuk menjadi salah sebuah negara pengkaji utama benua Antartika termakbul apabila bermulanya keanggotaan bersejarah Malaysia dalam Treaty Antartika pada 31 Oktober 2011. Oleh itu, pihak bertanggungjawab perlulah menggunakan peluang keemasan ini dengan sebaik mungkin. Bak kata peribahasa Melayu, yang pipih tidak akan datang melayang, yang bulat tidak akan datang bergolek. Ku ingin kau takkan 1000 janji. Ini ku ingin sampaikan pesanan. Akulah penyambung warisan.